Kenapa nak kena keluarkan emas dekat tangan? Ya, jelas dalam akaun Masgap ni, simpan secara percuma, tak ada apa-apa cas. Baru ni ada customer saya tanya, kenapa nak kena keluarkan emas daripada akaun Masgap ni, nak pegang dekat tangan? Takut nanti hilang pula macam mana. Jadi saya share ilmu kenapa kena pegang dekat tangan daripada guru emas saya, Tuan Zulkifli Syafiq ni. Beza kalau nak simpan emas, dia kena selalu pegang secara fizikal. Lebih kerap kita pegang secara fizikal macam ni, lebih kerap kita punya emosi untuk beli emas dengan lebih banyak. Jadi simpanan kita lebih cepat bertambah. Dan yang kedua, beli emas ni, kita pastikan beli emas mesti dapat fizikal. Cuma dalam aplikasi ni, dalam akaun Masgap ni memudahkan kita untuk beli emas secara sedikit-sedikit. Sebab tak ramai ada modal yang besar terus nak beli emas. Jadi kalau nak tunggu ada modal yang besar baru nak beli emas, memang ramai yang tak ada emas. Ini merupakan cara yang terbaik untuk kita dapatkan emas fizikal. Sampai satu masa, keluarkan pegang dekat tangan, sebahagiannya pegang sendiri. Boleh menabung lagi, keluarkan lagi dengan emas dengan lebih banyak. Jadi sebab tu kena keluarkan emas dekat tangan. Tapi kalau masih belum ready, tak apa, biar dulu nak account, tak ada apa-apa cas simpanan. Bila-bila masa kita nak keluarkan, kita boleh keluarkan. Jadi yang ada account boleh target 1 dinar ataupun 5 gram pertama ni untuk pegang dekat tangan. Yang belum ada account boleh dapatkan account ni dulu, daftar secara percuma dan aktifkan. Bila dah ready ada serendah RM100.